Macam mana boleh berlaku pukau guna bantuan jin ke gua ni? Saya dengar sama orang kena pukau sejak akhir-akhir ni. Nak mengelak daripada kena pukau nak buat gua ni. Pukau tak pukau ni dia panggil sihir. Sihir ini daripada iblis, daripada syaitan. Jin yang mengadakan terlibat dalam bab pukau sihir adalah jin kafir. Jin Islam tak terlibat benda-benda lagu ni. Yang tu main pukau-pukau ni benda yang kita tak nampak, main sihir. Nah, anak beranak buat-buat beraung belaka ni. Nah, kerana beraung dia berakhir ingat main sihir. Nah, dia ada ahli sihir istana. Nah, maka anak beranak beraung belaka jenis pukau-pukau ni. Dia tak ada pukau orang nak buat benda molek. Nah, dia pukau, dia jumpa orang. Nah, dia pukau apa kawan tu tak sedar, dia pun ambil piti lah kocek dia 1000, pun lah kocek kawan tu. Biar dia sedar tengok ada piti 1000, ada pukau gitu. Tak ada pukau mereka kocek orang, bola kocek dia. Nah, banyakkan pukau ni ialah orang yang melakukan kemungkaran. Maka Nabi SAW suruh kita banyak membacakan hizib atau ayat-ayat tertentu, ataupun tidak kita bacakan dengan ayat Quran atau dengan 3 kul setiap hari. Nak keluar rumah, nak tidur, minta berlindung daripada sihir. Ayat sihir, kul a'udzu birabbil falaq. Nampak? Ini ayat ni ayat pelindung sihir. Dan boleh juga kata ulama, boleh baca sebarang ayat dan doa. Jangan bila kita keluar rumah atau masuk rumah kita tidak berdoa. Berdoalah nak minta berlindung daripada segala kejahatan makhluk. Apa hukumnya ucap I love you pada bukan mahram? Jawabnya, ucap di mana? Ucap tulis saja dengan ucap depan. Apakah maknanya? Apakah kebiasaan digunakan? Kebiasaan digunakan untuk memberi rangsangan, jadi galak dan sebagainya. Kalau bawa pada galak, hukumnya haram, dosa kecil. Kalau jadi maknanya hubungan jadi rapat antara silaturahim, tidak haram. Kerana dia telah pun menjadi umum. Yang I love you haram ni duduk dalam kereta, dalam gelap, duduk bawah pokoknya orang tak apa. Nampak? Ada main love you love me, love you love me. Rokok ni memang dia suka kalau lelaki kata love you. Oh, tengok print screen nya. Pasal rokok kelemahan dia suka dipuji. Orang lelaki dia cerdiknya dia suka memuji. Faham? Bila dia puji kau, lepas tu lelaki kalau pandai cakap, jalan kaki tak apa. 3 ada ke prank, jalan kaki je. Lepas Jepun tapi pandai cakap. Tapi kalau tak pandai cakap, BMW tak dia apa lagi. Dah reti cakap. Reti cakap. Nampak? Rokok mana nak? Pasal rokok ni kita tengok, mak kita, mak dara kita, anak dara kita, anak perempuan kita, bini kita, tok mu. Kita tengok. Dia nak hak lawa-lawa ke nak uduh-uduh. Dia nak hak lawa, dia berakhir lawa. Kalau kasut pilih hak lawa. Betul tak? Rokok ni tengok. Batu kata kalau kita tengok ramai atuk lelaki duduk Bira Jaya Bira kata. Sebab ada mek duk milih barang. Tengok tunggu situ. Pasal dia pilih lama apa? Dia nak lawa lagi. Kasut ni tengok tumik pula. Tumik tak bunga tak jadi kau ambil buat ni pula. Maknanya orang puan dia nak lawa, dia nak cantik, dia nak cung. Maka orang lelaki pun puji dia. Oh, awak lawa, awak tengok Selonggah lalu lo dalam. Faham tak? Tunggu. Bukan nak menawak. Kita test dah. Sungguh cik kata ke isteri kita. Cik kata boleh 15 kali. Tiap balik lagi. Allah comel, buat benda tu comel. Duk siang ikan. Bini kita pelik, mana kata aku comel lah ni. Dia pun lepas siang ikan pergi kat peti sejuk dia. Awak mana nampak lawa pelik lah ni. Dia pun lain macam lah. Lawa ni pula. Lawa jadi lawa dah lah ni. Oh tengok. Sungguh kejap Tengok kurang. Tak? Bodoh.